Ingatkan kat Malaysia je ada penunggang agama, rupanya kat Ghana pun ada juga. 5 bulan lepas ada seorang lelaki ni muncul di Ghana, dia dakwa pada 25 Disember ni akan berlaku banjir yang besar. Nama dia adalah Ebon Noah. Dalam tempoh 5 bulan, sebelum tarikh tu dia aktif ke sana ke sini, masuk podcast, turun ke kampung dan kutip derma daripada orang ramai. Dakwanya banjir besar akan datang dan satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan menempah tempat dalam bahtera yang dia dah bina. Ramailah yang percaya sampai ada yang sanggup gadaikan tanah semata-mata nak tempah tempat yang dia sediakan. Bahtera tu bukan satu, dikatakan ada beberapa buah yang sudah disediakan dan bila tarikh 25 Disember tu tiba, orang pun ramailah berkumpul, berduyun-duyun pergi kat bahtera yang dia dah bina. Ada yang siap bawa barang, sedia kalau takutlah hujan lebat turun, banjir besar berlaku. Tapi apa yang ditunggu tak kunjung tiba. Cuaca elok, tak hujan, tak ribut dan Ebon Noah pun tak muncul seperti mana yang dijanjikan. Kat situ barulah ramai yang sedar rupanya mereka semua dipermainkan oleh Ebon Noah. Tak lama lepas tu Ebon Noah pun muncul dan diberitahu dengan penjelasan katanya Tuhan telah menangguhkan hujan dan banjir besar kerana kapal yang dibina masih tidak mencukupi. Apa pendapat anda tentang kisah ini? Cuba korang komen dekat bawah.